Ada satu rumah yang baca ayat ni, masuk perompak, diikat tangan suami isteri, dia duduk berdua, barang-barang semua diambil yang mahal-mahal, termasuklah cincin perkahwinan orang itu. Saya suruh baca saja ayat 33 selain daripada tahlil la ilaha illallah. Satu lagi ayat 16 surah Luqman. Baca saja tuan-tuan. Beberapa bulan kemudian perompak yang merompak rumah dia ni, orang di seberang, dapat ditangkap dalam sekatan jalan raya. Dalam perjalanan nak balik ke seberang, naik bot. Bila dapat ditangkap, semua barang-barang yang dirompak itu dapat ditemui, termasuklah barang-barang orang yang saya kenal ni, termasuklah cincin dia perkahwinan dia pun dapat balik. Itu disebabkan apa? Amalan ayat 33 la ilaha illallah, satu lagi ayat 16 surah Luqman. Jadi daripada apa yang saya ceritakan ni, memanglah pagar-pagar rumah ni memang ada, tapi merupakan doa, sembahyang taubat, sembahyang hajat itu lebih baik daripada kita buat apa-apa pagar. Kalau paku ke, itu pun salah, kait besi ke, perebuk emas ke. Ini semua saya dah temui, mereka terlibat ni semua jadi masalah. Seorang ustaz ngajar sekolah menengah di lepasan Azhar dapat BA dalam apa syariah, dalam undang-undang Islam. Dia sakit dada 2 tahun, doktor pun dah tak tahu nak apa, nak ubat, datang ke saya. Akhirnya saya dapati ustaz ni tanam 4 batang paku di 4 penjuru. Saya suruh ambil, dia bagi saya bakar, selesai. Jadi pagar-pagar rumah ni memang tak boleh dilakukan. Kalau kita nak pagar rumah kita, sembahyang taubat, sembahyang hajat, berdoa, insya-Allah.